Episod kali ni, Kuali nak kongsikan resepi kegemaran seisi keluarga ikan masak cencaru sumbat rangup. Caranya mudah saja. Untuk perapan, sediakan 1 kilogram ikan cencaru dalam mangkuk. Masukkan 2 sudu kecil garam secukupnya, 1 sudu kecil lada hitam dan perak bahan-bahan selama 15 minit. Dalam pengisar, masukkan 12 ulas bawang merah yang dipotong kecil. Masukkan 12 biji cili merah, kemudian masukkan 5 biji cili kering yang telah direndam dalam air. Masukkan juga 3 ulas bawang putih, 20 gram lengkuas dan juga 1 batang serai yang dipotong halus. Ambil 20 gram udang kering dan masukkan ke dalam pengisar. Tambahkan sedikit 1 sudu kecil belacan untuk penyedap rasa dan kisar halus. Panaskan 4 sudu besar minyak masak dalam kuali dan masukkan bahan-bahan kisar tadi dan tumis sekata. Masukkan 1 sudu besar air rendaman asam jawa, kemudian taburkan 2 sudu besar gula pasir. Kemudian masukkan 1 sudu besar sos ikan dan gaus sehingga masak. Seterusnya, asingkan sambal yang selesai dimasak ke dalam mangkuk. Taburkan 2 helai 5 purut yang dipotong halus atas sambal dan gaus sekata. Ambil ikan dan sumbat bahan sambal pada belahan belakang ikan secukupnya. Kemudian ambil sehelai daun pisang dan letak atas kuali dan tuangkan 1/4 syawan minyak masak. Goreng ikan sedikit demi sedikit sehingga masak. Alihkan ikan cencaru sumbat yang siap dimasak dan hidangkan atas pinggan. Taburkan sedikit hirisan cili merah untuk hiasan. Selamat mencuba!